mereka suruh biarkan. Pukul 9 malam, Cik Mijah sampai dengan perawat yang tak jadi datang semalam tu. Perempuan rupanya. Macam biasalah, perawat tu pun buatlah persiapan nak mengubat dengan limau, keris, kain kuning dan macam-macam lagi. Muka Abah dah masam mencuka. Abah memang tak suka benda macam tu, tapi nenek belah Abah ni nak juga. Tambahan pula Cik Mijah tu kenal dengan perawat tu. Jadi bermulalah upacara. Sepanjang merawat tu, Atih asyik mengerang kesakitan. Ramailah yang tolong pegang. Suasana rumah sama macam semalam, penuh dengan jiran-jiran yang kebanyakannya saudara mara juga. Tiba-tiba perawat tu ikat kain kuning dan tutup muka dia. Dari celah kain kuning tu, Zul nampak wajah perawat tu dah berubah jadi macam orang yang sangat tua. Dari muka elok terus jadi berkedut dan menakutkan. Menurun katanya. Lepas baca itu ini dan bagi ubat dalam bungkusan, perawat tu pun balik. Masa ni Atih nampak tenang je lah. Lega lah kejap, tapi kejap je lah. Lepas tu Atih meracau balik. Perawat tu dah pesan kalau Atih jadi balik, bagi ubat yang ditinggalkan tadi. Tapi tak berkesan pun. Atih dalam keadaan sama. Kejap okey, kejap tak. Sambil jari telunjuk dengan jari hantu tangan kanan dia disilangkan. Jari telunjuk tangan kiri pula sentiasa tunjuk pokok manggis belakang rumah tu. Dua-dua tangan Atih letak atas perut macam mayat sambil baring depan TV dekat ruang tengah rumah. Mata terpejam. Sesekali Atih buka mata. Mata dia nampak merah. Zul dan yang lain berjagalah sampai ke subuh. Takutkan kalau terlelap tiba-tiba Atih hilang pula. Lagi susah. Hari kedua, waktu siang macam biasa, tak ada apa yang pelik. Macam biasalah, rumah mula kecoh lepas masuk waktu maghrib. Setiap malam mereka baca Yasin atau mengaji. Atih masih terbaring macam mayat. Lagi kuat mereka mengaji, lagi kuat Atih mengerang. Dan tiba-tiba Atih merangkak macam harimau sambil pandang tepat ke belakang rumah tempat pokok manggis tu. Ada yang terdiam, ada yang teruskan mengaji dan ada yang dah bersedia nak pegang Atih. Atih mendengus-dengus dengan matanya merah menyala. Bila mereka cuba pegang nak baringkan dia semula, Atih melawan dengan suara garau. Tiba-tiba Atih tundukkan kepala macam tengah sedut sesuatu. Rupa-rupanya benda yang dekat dalam badan Atih tu panggil kawan-kawan dia yang lain untuk masuk dalam badan Atih. Masa Atih tengah sedut tu, barang-barang yang tergantung dekat stor belakang rumah semua bergoyang, dah macam kena angin ribut. Yang mana tengah mengaji cuba kuatkan lagi bacaan. Ada juga yang azan. Suasana jadi kelam kabut dengan budak-budak menangis dengan Atih yang dah tak macam manusia lagi. Semua orang dah tak tahu nak buat apa. Yang mana datang bawa anak kecil terus balik rumah, tak berani nak tunggu situ lagi. Selang 15 minit, dalam